Zam dengan Eric korang membesar pastinya dengan senario lah. Betul. Lagu yang korang nak dengar sangat untuk konsert ni nanti lagu apa? Dikir Barat Siang Malam. Hey ni Dikir Barat ada yang bangun pagi-pagi. Sebelum remaja dibelah ibu bapa, diberi apa yang diminta. Sambung. Sesudah remaja dia kenal dunia, Tak nak ikut cakap ibu bapa. sakit dado den lah, sakit dado den lah. Sakit-sakit. Ni lagu ni paling best. Kalau boleh nak dengar lagu ni. Lagu Senario. Tapi aku pula mengharapkan konsert ni diorang ajar Kak Shani. Dia boleh nyanyi lagu ni. 10 tahun belayar berterah kapal yang bocor yang tapal. Aku juga. Ajak kau je lah, tak ajak kat sini kot. Cili padi. Tu kan. Bukan. Rasanya untuk kali ni, adakah masih relevannya kumpulan senario ni dengan konsert 30 tahun ni? Masihlah relevan. Kalau ikutkan lagu-lagu senario sampai sekarang pun masih lagi orang kata sedap didengar. Tak adalah macam dengar macam lagu apa tak masih lagi sedap. Saya Spotify saya penuh lagu senario je. Oh. Lepas lagu senario Eminem. Dengan Floyd 88. Lupa Floyd 88.